Koleksi rim terpakai di kedai Wan Cina part kedua guys. So guys, hari ni Wan Cina nak sambung review koleksi rim terpakai di kedai Wan Cina, tetapi kali ini edisi 18 inci guys. Okay, so kita nak cerita satu set yang sangat istimewa, rim terpakai, rim Wan Cina guys. Okay, ini TE37 Wan Cina yang ada di kedai. Okay, kita custom dah warna ni, kita refurbish balik. Ini warna color yang Wan Cina ada saja. Okay, bibir dia ialah chrome dan tengah dia ialah chrome. So putih untuk batang dia semua ni memang nampak sangat clean kalau pasang dengan kereta. Okey, spek dia adalah 18x8.5 offset 35. Banyak kereta boleh pasang dengan rim ni guys. Jangan main-main. Siapa-siapa nak cepat-cepat datang. Okey. So kita ada lagi ini rim TE37 Saga S Plus hitam. Dia sama juga 18x8.5 offset 35. Kita boleh nampak ada lagi ZE40 warna hitam. Ini AOW G025. Okey, spek dia sama juga 18x8.5 offset 35. Banyak spek untuk kereta Civic ataupun Accord, banyak lagi kereta. Okey, ini design BBS warna silver, design Vossen, design 5 cabang ni, design Eurostyle, ini design baru guys. Okey, dan juga ni, ini adalah design yang lebih kepada BBS sikit jugalah, tetapi condition semua cun-cun guys. Ini okey, memang tak ada bengkok, tak ada pecah, tak pernah welding, tak pernah buat balik. Kita cuma cat balik sahaja guys. Okey, bawah sini ada rim yang Wan Cina pernah pakai. Okey, dia chrome, muka dia memang nampak klasik, nampak macam luxury sikit lah. Okey, sini ada lagi satu rim macam design dia nama lama PDW. Okey, dan juga RE30 spek 9JJ. Ini untuk kereta JDM lah. Okey, dan juga TE37 9.5JJ, kereta JDM juga. Ini ialah Calanos, ini untuk BMW, sini ada BMW, dan ini untuk Civic FK7 facelift, original rim dia, tapi ini dah jual lah, minta maaf lah. So itu saja untuk video kali ini. Kita nak review koleksi 18 terpakai di kedai Wan Cina guys. So kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari ni, cari Wan Cina. Thank you guys.